Rupa-rupanya ada perkara yang tak elok yang berlaku dalam bilik tu. Perkara yang mengundang sesuatu. Tapi benda tu tak bergerak. Seolah-olah benda tu tak nak balik. Dan tiba-tiba, Assalamualaikum and hello guys, welcome back to show my channel. Subscribe. Pernah tak kamu rasa bilik yang sepatutnya jadi tempat paling selamat tiba-tiba jadi tempat yang paling menakutkan? Bayangkan, setiap malam kamu rasa ada benda yang berdiri depan katil. Kamu tak boleh bergerak, tak boleh bersuara, dan yang paling menakutkan, rupa-rupanya benda tu bukan datang sendiri. Ada orang dalam bilik tu yang jemput dia masuk. Kisah ni berlaku di sebuah universiti tertua di utara tanah air. Dan semuanya bermula di bilik 310. Kisah ni berlaku pada tahun 2014. Kisah daripada seorang lelaki yang kita kenalkan sebagai Eman. Eman ni berasal daripada Penang dan dia melanjutkan pelajaran di sebuah universiti awam yang sangat terkenal di Perlis. Universiti ni antara yang tertua di Malaysia. Suasana dia tenang, dikelilingi sawah padi. Nampak damai. Kalau tengok dari luar pun, memang tak ada apa-apa yang pelik. Hari pertama dia daftar. Semuanya nampak normal lah. Dan dia dapat bilik di tingkat paling bawah. Dia sebilik dengan dua orang, iaitu Alip dari Kedah dan Zali dari Terengganu. Awal-awal memang seronok. Lawak, sembang kosong, kenal-kenal. Macam biasa, budak baru masuk universiti. Tapi 2 minggu lepas tu, benda mula jadi lain macam. Ada satu petang tu, Eman jogging macam biasalah. Dia memang budak kos sukan, jadi jogging tu memang rutin dia. Tapi hari tu, dia balik lewat sikit. Waktu azan maghrib dah berkumandang. Dan masa tu dia rasa macam ada orang yang ikut dia dari belakang. Bila dia toleh, tak ada siapa-siapa. Dia cuba positif. Dalam hati dia cakap, perasaan aku je kot. Malam tu pula, kawan sekelas dia WhatsApp bagi tahu ada seorang budak perempuan kos mereka kena histeria. Meracau-racau depan bilik asrama. Masa tu, baru Eman teringat perasaan dia petang tadi. Bulu roma dia terus naik waktu tu. Malam pertama kejadian, Eman tidur macam biasalah. Tiba-tiba, dia nampak satu lembaga berdiri depan katil dia. Benda tu macam pocong, kaku. Badan dia tak boleh bergerak langsung waktu tu. Nak buka mulut pun tak boleh. Dia rasa macam ada benda yang tindih dada dia. Dia cuba lawan. Dalam hati dia baca ayat kursi. Dan tiba-tiba, lembaga tu hilang serta-merta. Bila dia sedar, rupanya dia tertidur. Tapi rasa ditindih tu terlalu nyata. Keesokan harinya pula, dia cuba untuk lupa benda yang dah terjadi semalam. Tapi benda tu tak berhenti dekat situ.
Dia pernah jogging luar kampus. Parking dekat satu rumah lama dekat kawasan sawah. Lepas je dia habis berlari 3 km, adalah datang seorang pakcik tua ni tegur dia. Pakcik tu tanya, Duduk asrama lama tu ke? Ada jadi apa-apa pelik tak? kata pakcik tu. Eman pun pelik lah. Macam mana pakcik tu tahu yang aku duduk asrama tu? Bila Eman cerita sikit pasal histeria, pasal dia kena tindih, pakcik tu jawab. Nak tahu pakcik tu jawab apa? Asrama lama. Lama tak berpenghuni. Kalau kena kacau sikit-sikit tu biasalah. Jangan buat benda yang bagi dia suka dalam bilik. Kata pakcik tu. Ayat tu buat Eman terdiam. Benda? Benda apa? Beberapa hari lepas tu, bunyi paip tandas terbuka sendiri. Pintu bilik tertutup sendiri. Bayangan makcik tua dekat tingkap dan yang paling pelik, suasana bilik tu rasa berat sangat-sangat. Aura dia macam rasa tak tenang dekat bilik tu. Sampailah satu malam tu, Eman sedar yang sesuatu yang buat dia lagi terkejut. Rupa-rupanya, ada perkara yang tak elok yang berlaku dalam bilik tu. Perkara yang mengundang sesuatu. Bila dia bersemuka dengan Alip, Alip mengaku yang dia terlibat dengan amalan pelik. Dia percaya yang ada penjaga yang dia bela. Dan amalan tu melibatkan perkara yang sangat tak bersih dan tak sepatutnya dibuat dalam bilik tu. Masa tu baru Eman faham. Patutlah setiap malam dia mimpi aneh. Dia selalu kena tindih. Suasana bilik tu tak pernah rasa tenang. Tak lama lepas tu, Zali pula pindah bilik. Sebab dia sendiri rasa macam ada benda yang peluk dia waktu tidur. Rasa kuku tajam yang sentuh kaki dia. Alip pula makin lama makin berubah. Muka dia nampak kusut, mata dia nampak lebam, badan dia makin kurus. Macam ada sesuatu yang sedang ambil tenaga dia. Nak dipendekkan cerita, Eman akhirnya ambil keputusan untuk tumpang bilik kawan lain. Tapi, yang peliknya, walaupun dah 6 bulan berlalu, dia masih mimpi makcik tua tu. Dia masih lagi rasa diperhati. Sampai sekarang. Dia tak tahu sebenarnya siapa makcik tua tu. Dan apa yang sebenarnya duduk dalam bilik 310 tu. Semuanya menjadi misteri. So itu saja kisah yang pertama dalam video kali ni. Kita ke next kisah pula. Kisah yang kedua ni tak ada tajuk sebenarnya, tapi aku akan bagi tajuk dia Sembang-Sembang Cerita Hantu. Malam tu, kami cuma nak minum kopi lepas tarawih. Gelak-gelak, sembang kosong. Siap ada cakap lagi, bulan puasa ni hantu semua kena gari. Tapi kami lupa satu benda. Walaupun bulan puasa, kalau kita sendiri yang panggil dia, dia tetap boleh datang. Dan malam tu, kami bukan saja bercerita pasal hantu, tapi kami jemput dia sekali. Cerita ni bermula masa bulan puasa. Lepas tarawih, kami sepupu-sepupu pun duduk minum kopi, moreh sama-sama. Biasalah, bila dah malam, perut jadi kenyang, mulalah sembang meladul, kata dia. Tiba-tiba salah seorang cousin aku tanya, rumah yang kau duduk sekarang ni, kau duduk sorang-sorang, kau tak takut ke?
dia maksudkan rumah aku yang dekat Taman Tasik tu. Aku dengan selamba je jawab. Dah lama duduk, biasalah. Sekali cousin lain pula yang menyampuk. Alah, bulan puasa ni tak apa. Hantu setan semua kena gari. Aku balas, kena gari ke? Kena rantai? Semua gelak. Dan dari gelak tu, tak sangka malam tu jadi malam cerita paling seram. Kisah yang pertama, guest room bawah. Isteri aku, Lia, tiba-tiba dia buka cerita. Masa tu, kami belum kahwin lagi. Aku pula tengah belajar di Australia. Lia memang selalu datang rumah teman mak aku. Ada satu malam tu, dia tidur dekat guest room bawah. Dia kata, malam tu dia tak boleh nak lelap langsung. Dia pusing kiri, dia pusing kanan. Masih tak boleh tidur. Lepas tu, dia dengar ada suara perempuan. Suara tu garau, macam suara perempuan tua. Dalam kegelapan tu, dia nampak sesuatu. Putih, merangkak keliling katil dia. Untuk pengetahuan korang, guest room tu katilnya di tengah bilik. Kiri kanan ada ruang. Dan benda tu merangkak dari sebelah kanan, pusing hujung katil ke sebelah kiri. Aku yang dengar cerita tu buat pertama kali terus terdiam. Lia kata dia beranikan diri untuk jenguk benda tu. Dan dia nampak macam nenek kebayan. Pakai putih macam telekung, merangkak. Waktu tu Lia terus melompat keluar bilik. Dia buka lampu ruang tamu dan duduk situ sampailah subuh. Aku tanya, kenapa tak pernah cerita? Dia jawab, sebab awak ni penakut. Cousin-cousin aku time tu dah tengah-tengah dah. Tapi rupanya cerita tak berhenti dekat situ. Kisah kedua pula. Adik ipar aku pula buka cerita. Beberapa bulan lepas, dia tumpang mandi dekat toilet bilik yang sama. Bilik guest room tadilah. Dia buka lampu dan dia nampak perempuan berbaju putih, rambut hitam panjang, berdiri dekat shower. Bila dia tutup lampu, dia buka balik. Benda tu hilang. Dia macam nak cek balik lah, betul tak apa yang dia nampak tu. Sebab tu dia buka tutup lampu. Dan yang paling tak masuk akal, dia mandi macam biasa. Hati dia memang kering lah waktu tu. Padahal badan kecil je. Katanya lagi, pernah ada pocong ikut balik masa dia drive. Tapi tu cerita lain dan malam lain. Kisah ketiga pula, Ouija board di Penang. Lepas tu, salah seorang cousin buka cerita lama. Masa balik beraya di apartmen holiday keluarga dekat Penang, zaman tu tak ada CCTV lagi. Malam tu mereka berkumpul dekat kawasan tangga berdekatan lift, tempat yang gelap. Dan mereka main Ouija board. Sorry, untuk pengetahuan korang, Ouija board ni dia macam permainan spirit of the coin tu lah. Tapi dia versi lain lah. So kita sambung cerita kita. Ramai-ramai letak jari atas papan tu. Bila cousin aku tanya dalam bahasa Inggeris ni tadi, dia tanya, is there anyone with us? Papan tu bergerak. Pergi ke perkataan yes. Semua excited. Dan mereka tanya macam-macam. Benda tu jawab, nama dia Timmy. Budak British, mati umur 10 tahun sebab jatuh balkoni. Lama mereka bersembang. Bila dah bosan, mereka minta tamatkan. Papan tu pergi ke perkataan bye. Sepatutnya berhenti dekat situ. Tapi ada seorang cousin kata, cuba tanya dalam bahasa Melayu pula. Soalan ditanya, ada apa-apa makhluk dekat sini tak? Lama papan tu tak bergerak. Tiba-tiba,
huruf demi huruf bergerak. B, E, R, A, N, I, N, Y, A, W, A, K, S, E, M, U, A. Perkataan tu berbunyi, beraninya awak semua. Semua dah pandang sesama sendiri dah. Salah seorang tanya lagi, awak hantu jenis apa? Papan tu jawab, kami spesies Pontianak. Kami nakal. Suasana terus berubah. Mereka cuba arahkan papan pergi ke Bai. Perkataan Bai tu tadi. Tapi benda tu tak bergerak. Seolah-olah benda tu tak nak balik. Dan tiba-tiba bunyi mengilai kuat bergema dekat kawasan tangga tu. Bukan seorang yang dengar. Semua dengar. Dan time tu kami lari lintang pukang. Masalahnya, kami main Ouija board ni tak boleh angkat jari sesuka hati. Kalau tinggal macam tu je, ada yang akan ikut. Dan memang salah seorang kena gangguan lepas tu. Nasib baik arwah pakcik mereka pernah belajar ilmu merawat masa muda dulu. Dan sejak malam tu, tak ada siapa-siapa lagi yang berani main benda tu lagi. Dan aku masa tu cuma terfikir satu benda je. Kadang-kadang benda ni tak datang sendiri. Kita yang panggil dia. Kita yang ajak dia. Dan bila dia datang, belum tentu dia nak balik, kata dia. So itu sahaja kisah yang kedua pada video kali ni. Sangat pendek, padat dan seram. So, pada korang yang dah tengok sampai habis, dah dengar sampai habis, thank you so much. Jangan lupa like, comment and subscribe channel Mai, okay? Supaya korang tak tertinggal kisah-kisah seram yang akan Mai share selepas ni. So, Assalamualaikum, bye-bye.